Saya bimbang nak menggunakan perkataan sangat tu. Jadi saya kata agak sempurna dan sebagainya. Tetapi dipikir semula, saya rasa memang benar amal mempunyai akhlak yang sangat sempurna bagi saya. Saya tahu ramai juga ibu-ibu yang saya terima daripada message dekat Facebook dan sebagainya yang pernah juga kehilangan anak dalam situasi yang agak sama. Jadi saya rasa saya mungkin tidak banyak beza dengan ibu-ibu tersebut. Cuma ibu-ibu itu tidak diwar-warkan kehilangan anak, tidak diwar-warkan dan sebagainya. Dan saya tidak menyatakan bahawa saya adalah ibu yang hebat dibandingkan dengan mereka. Cuma mereka tidak ditunjukkan. Dan memang Allah Ta'ala dah aturkan bahawa fenomena amal ini akan berlaku seperti rupa walaupun kami tidak menyangka sama sekali. Jadi pada waktu saya menerima berita daripada abahnya menyatakan bahawa Amar telah meninggal dunia, memang saya pun tidak dapat menggambarkan perasaan waktu itu saya rasa. Dan memang saya tidak menitiskan air mata masa itu. Saya sekadar menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bila abah kata I'm going to Turkey tomorrow morning, jadi saya kata okay, I'm going to, can I just follow you. Jadi tidak ada masa untuk berbincang secara detail saya rasa tentang apa yang kita rasa. Jadi sebab terpaksa pulang, bergegas pulang ke rumah dan mengemas barang dan sebagainya, subuh dah tolak ke airport. Jadi saya rasa masa tu bagi saya Amar dah pergi. Jadi saya rasa saya bersedia menerima pemberhentiannya sebab saya tahu Amar akan berada dalam in good hands. Allah Ta'ala di samping rahmat Allah Ta'ala, sebab saya yakin dia adalah seorang anak yang sangat baik. Dan saya yakin dia juga seorang pelajar yang baik selama ini, seorang sahabat yang baik, seorang adik yang baik, seorang abang yang baik dan sebagainya. Jadi saya yakin dia pergi mesti secara elok, tanpa mengetahui bahawa satu perkara besar sebenarnya telah berlaku di Turki dan sebagainya. Jadi saya memahami sahabat-sahabat telah mengucapkan takziah dan juga tahniah sebab anak meninggal sebagai syahid kerana dalam menuntut ilmu. Jadi saya pun yakin alhamdulillah seorang syahid dan sebagainya. Tapi bila di sana baru saya dapat merasai bahawa memang benar rupanya memang anak aku ni mati sebagai seorang syahid, seperti yang abang sebut tadi. Jadi maknanya bila di sana di Turki baru kita dapat memahami sebenarnya apa yang dia dah buat selama ni di sana yang dia tak pernah cerita. Dan memang itulah sikap Amar daripada kecil. Dia tidak akan mencerita pencapaian dia. Dia cerita apa yang dia buat tapi tidak dalam konteks bahawa dia meninggi, dia tak apa nak memuji diri sendiri. Dan di sekolah pun sama juga. Dia memang daripada lahir bagi saya anggap dia seorang anak yang istimewa. Anak yang mudah dijaga, yang jarang sakit, yang daripada lahir berkerut dahinya. Dan saya selalu buat joke, saya kata ini mesti memikir masalah umat ni tanpa menyedari apa sebenarnya sebalik itu. Tapi dia memang jarang ketawa, jarang sekali ketawa daripada kecil sampailah ke hujung hayatnya saya rasa. Jadi bila dia ketawa tu, kita ada kesempatan kita akan make sure kita dapat capture. Jadi gambar-gambar yang kita lihat tu adalah momen-momen yang mungkin orang yang memegang kamera tu menunggu-nunggu. Kalau Amar bila aja ketawa je, senyum je, memang dia akan ambil gambar dia. Jadi masa di sekolah rendah pun macam tu juga. Memang dia selalu dikelilingi, dikerumuni semasa dalam kelas oleh sahabat-sahabat dia, walaupun dia tak perlu cakap banyak. Mungkin aura dia saya rasa. Dan saya memang rasa dia istimewa pada masa itu. Memang dah rasa dia anak istimewa. Jadi memang guru-guru akan make an effort. Dia akan telefon Azlina, Amar laugh today, Amar smile today. Macam jadi isu pula. Kalau Amar bila ada senyum tu, ada satu yang luar biasa berlaku di sekolah. Dan saya gembira, alhamdulillah. Jadi bagi saya gitulah. Maknanya dia tidak akan sekali-kali bercerita tentang keburukan orang. Saya cuba recall lagi. Kalau saya agak bias, saya rasa, tapi saya cuba recall, memang dia tak cerita tentang keburukan orang. Dan seingat saya hanya sekali sahaja, itu pun dia terpaksa bercerita sebab dia terpaksa menangani masalah kawan tersebut. Jadi dia tak ada, itulah mana dah climax tak dapat nak menyelesaikan masalah, masa dia terpaksa merayu kepada saya juga merayu kepada dia untuk menceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi dia memang takkan bercerita tentang keburukan orang. Dia memang takkan bersungut. Dia, kalau kita tak sabar kan, maknanya kita memandu kereta, orang drive Turki dia, kita tak sabar, akan keluar perkataan yang tidak begitu enak didengar. Tapi Amar takkan keluar perkataan
apa saja yang negatif takkan keluar daripada mulut dia. Jadi saya bahagia sekali sebab diatur begitu cantik oleh Allah Ta'ala bahawa Amar dapat pulang untuk cuti summer holidays baru ni untuk selama 2 bulan lebih sikit. Dan sebahagian daripada aktiviti dia untuk 2 bulan tersebut memang telah diatur daripada awal. Daripada awal memang kita dah berancang bahawa sebab saya selalu terlibat dengan aktiviti Global Peace Mission di Kemboja dan memang dia berhasrat nak Kemboja. Jadi kita set tarikh supaya dia sempat sampai dan ikut kita ke Kemboja pada Ramadan yang lalu. Jadi saya beritahu dia, Amar apa pun Ramadan kena seminggu dulu di Turki. Walaupun cuti semester dah bermula sebelum itu. Saya kata no, you have to spend at least 1 week Ramadan di Turki baru balik ke Malaysia. Dia sampai 2 hari kita pergi ke Kemboja. Alhamdulillah experience yang sangat bagus untuk dia. Dan balik daripada Kemboja tu memang sibuk juga dengan urusan projek sekolah pelarian Rohingya di Kelang. Dia juga terlibat. Dan saya tahu memang dia suka aktiviti-aktiviti sebegitu. Kemudian sibuk dengan hari raya dan sebagainya. Dan Alhamdulillah cuti raya maknanya kali ini memang dapat menziarah sebahagian besar daripada sanak-saudara sampailah ke Perlis dan sebagainya. Dan memang ramai orang terkesan lah bila apa dia berlaku pada Amar sebab masa baru jumpa dia. Dan balik selepas raya dia ke meninjau ke Padang untuk menghantar bantuan juga di pesantren Hamka. Jadi balik daripada sana pula dia ke sawah padi di Belantik Sik Kedah. Yang itu juga kita rancang sebelum dia balik dulu sebab saya berkesempatan melawat sawah padi organic farming di sana. Dan sebab dia ada shelly dan sebagainya. Jadi saya fikir Pak Amar akan balik di cuti, mesti Amar suka. Mesti Amar suka duduk di shelly itu, dia boleh hafal Quran dan sebagainya pagi-pagi. So saya rasa saya suka. Jadi bila diajukan pada Amar, dia kata okey, Amar looking forward, dia kata dia nak pergi duduk di sawah. Dan Alhamdulillah 5 hari dia berada di sawah padi, belajar untuk menyiapkan petak dan sebagainya, sawah-sawah padi dan sebagainya. And I think he had a good time there. Terutamanya tempat tu diuruskan oleh seorang old putra RMC student, Captain Zakaria. Jadi biasanya old putra ni kalau dijumpa sesama dia tu memang dia punya kuis-kuis kan. Jadi bagilah dia bergembira saya rasa dia berada di sana. Jadi 3 hari selepas tu saya rasa balik pada sawah padi tu memang sibuk mengemas barang saya dan terus balik ke Turki. Jadi in fact Amar juga bukan jenis yang meminta-minta. Memang daripada kecil kalau beli barang pun dia takkan minta. Sampai kadang-kadang saya rasa betul ke ni untuk anak lain saya belikan sebab dia orang meminta, tapi Amar tak pernah minta. So saya always make an effort, saya akan belikan sesuatu untuk dia walaupun saya tahu dia tak minta, dia tak perlukan pun. Jadi nak balik baru ni pun saya kata Amar perlu apa untuk bawa barang-barang. Kita tak ada apa-apa. Dan beg dia penuh dengan barang kiriman orang. Jadi sebab dia tak perlu apa-apa, jadi saya make an effort juga beli juga apa-apa. Dia kata okey, kita pergi beli baju. No, baju dah banyak Mak kata pergi. Kita no. Kita beli jaket, saya tahu dia suka jaket. Itu pun dia belikan satu jaket, puas memilih paling murah. Dia akan pilih paling murah biasanya. Jadi masa nak bayar tu dia pegang satu lagi. So saya kata, Mak suka ke satu ni? So dia kata, tak apa Mak, tak payah. Tak ada lah, no, tak apa ambil satu lagi. Dia kata, tak apa Mak sebab dah ada dah satu. And then bila bagi duit so dia bayar, dia kata, Amar rasa bersalah Mak. Dia kata, rasa bersalah sangat. Dia kata, kenapa? Sebab dah ada dah satu membazir. Dia kata. So saya kata no. Benda ni on sale. Memang tak mahal, dah Mak tak beli barang lain dah untuk Amar. Jaket ni saja. So one is untuk formal function, satu lagi untuk casual wear. Dan akhirnya dia pergi bayarnya. Jadi memang bab makan whatsoever memang tak pernah cerewet. Dia balik sini pun bercuti, dia makan sehari 2 kali saja. Tapi kalau diberi sesuatu makanan pada dia, banyak ke sikit macam mana pun dia akan tetap habiskan walaupun dia kenyang. Dia tak akan tinggalkan makanan membazir dan sebagainya. So he will finish it off. Dan Alhamdulillah dia balik baru ni memang every morning lepas subuh dia akan hafal Quran dan sebagainya. Kemudian dia punya physical stretching di belakang rumah. Jadi bagi saya dia all rounder, cuma dia kurang bercakap. Jadi kalau di sekolah dulu pun dia selalunya among the top student. Jadi bila nak pilih pelajar terbaik tu biasanya dia takkan terpilih. Sebab orang akan pilih yang mampu untuk bercakap. Jadi bagi dia, saya tak rasa dia tak mampu bercakap. Cuma sebab dia berpegang kepada dia bercakap hanya bila perlu. Dan keperluan dia untuk bercakap tu jangan ada. Dan semasa kami di Turki
di hari itu pun memang dengan sahabat-sahabat pun dia kata Amar bukan pendiam sebenarnya. Dia bercakap bila perlu. Saya kata betul lah tu. Jadi saya bahagia sekali bila sahabat-sahabat minta sangat kita orang tinggalkan buku-buku. Jadi buku-buku teks dan sebagainya memang kita tinggalkan di sana untuk jadikan perpustakaan mini. Pakaian-pakaian dia pun kita tinggalkan di sana untuk sahabat-sahabat guna dan sebagainya. Kita cuma bawa balik dia punya RNC blazer sebab saya rasa itu adalah satu kenangan yang penting. Saya juga bawa balik dia punya tiupan walaupun saya tak tahu tiup, ayah juga tak tahu tiup. Tapi itu penting untuk kami, saya rasa, sebab sekeluarga. Dan saya juga bawa balik pakaian yang dipakai semasa aksiden tu. Dan Alhamdulillah saya cek balik baju tu, selak-selak, memang tak ada setitik darah pun pada pakaiannya. Baju yang di dalam sekali itu adalah t-shirt long sleeve tu yang hospital gunting kan. Jadi saya cek memang tak ada darah. Dan cermin matanya tak pecah, handphonenya still good, still intact, baju tak ada koyak sedikit pun. Jadi saya rasa memang amat terpelihara semasa berlaku kemalangan tersebut. Bagi saya bagaimana kemalangan berlaku itu tidak penting lagi. Kalau tanya pun saya pun tak ada versi yang tepat. Ada berbagai-bagai versi tentang kemalangan tersebut. Tapi yang saya tahu adalah anak saya tidak mempunyai sebarang kecederaan luaran. Tidak ada langsung luka di bahagian luaran. Jadi saya yakin dia mungkin dia tidak terpelanting, saya rasa semasa dilanggar. Sebab kalau terpelanting mesti dah hancur dan semata dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah, saya reda dengan pemberiannya. Memang dia seorang yang sangat dikasihi oleh penghuni di bumi dan juga penghuni di langit, saya rasa.